Assalamualaikum, bersama Pak Su kembali di RVB Radio Visual Business. Apa khabar belaka adik-kakak? Apa pun sebelum kita mulakan pertemuan kita untuk edisi kali ini di RVB, Pak Su nak minta adik-kakak supaya sama-sama muat turun RTM Klik untuk sama-sama kita ikuti siaran-siaran ataupun rancangan-rancangan yang diterbitkan di RTM. Hari ini Pak Su bersama dengan salah seorang pengusaha tayar. Tapi dia tidak buat tayar, dia tukar erti. Bersama dengan pengusaha tayar bergerak, iaitu orangnya muda adik kakak. Kalau ada bocor-bocor tayar tepi-tepi tembok adik kakak adik kakak boleh panggil dia lah. Berdesup dia mari selalu. Puca sesilah cerita Pak Sujo dia pun tepi tembok adik kakak Ingat kau nak curi tayar kereta orang rupa-rupanya. Mari tukar tayar, mencari rezeki. Ini tukar tayar lah, tukar tayar kenderaan secara bergerak. Kita bersama dengan Daniel Yusri ataupun lebih dikenali sebagai Alung. Bukan Alung Spoon ni? Bukan. Alung tayar. Alung tayar. Iya. Mananya awak ni anak Solo mana? Anak Solo Pak Su. Anak Solo. Anak Solo. Patut nak buat bakir pun. Baiklah adik-adik, kita tanpa buang masa Alung. Ya tu. Pak Su bertujuan untuk RVB ni adalah untuk mengetahui lah sedikit sebanyak berkenaan dengan perniagaan long lah. Dalam banyak ke orang nego-nego dak, tapi long memilih nego dalam bidang tayar. Jadi Pak Su sebelum tu lah Pak Su nak tahulah dulu sesilah cerita long setara mana, daripada mana. Dia persilakan. Ya, terima kasih lah. Terutama sekali pada Pak Su. Ya. Dan kata FM lah sebab sudi menemu ramu hari ni. Ya. Jadi berbalik pada soalan Pak Su saat ni. Okey, kita ni kalau ikutnya ngaji ikut lain. Ngaji ikut mana Kita ngaji je ikut diploma in maritime management. Jadi pengurusan marine lah kita ni. Ya. Okey. Dah lah ngaji 2 tahun lebih tu. Sebelum nak masuk ke bidang kata tayar ni dah. Dah lah pergi ke Shah Alam duk kerja di Westport mana dulu. Bahagian surveyor. Survey kontainer. Jadi pendek ceritanya kita mikir kata moga kita ni ayah kita ni berniaga dah. Berniaga tayar ni dah. Kita tayar dah. Jadi kita kata daripada duduk kerja dengan orang, duduk luar baik kita balik duduk rumah. Dulu bisnes ayah kita kata. Yalah. Jadi pada tu kita pun balik. Tapi dalam masa kita belajar tu memang kita ada cuti kita balik pergi Kedah. Jadi kita boleh pandangnya slow mai kat tu lah. Mai kot. Dalam duduk tengah ngaji pergi kerja, balik kerja gitulah kata. Kerja bersama keluarga lah. Iya, betul Pak Su. Tapi Pak Su nak tahulah, tidak nyesal kau dengan pengaji hak kita duduk ngaji ngelah tayar pilih. Ramai orang kata gitu kita. Jadi kita kata dia atas rezeki Pak Su. Kalau dia mau ngaji tinggi setengah mana pun. Yalah. Boleh tentu. Kau duduk sebab tak ada wasa. Tak ada wasa. Jadi kita tengok peluang tu mana. Okey. Peluang tu duduk mana. Jadi kita ada dah lah ni, kita ada tapuk. Asas ada dah ayah kita. Apa kata kalau kita terus care je. Kembali lagi. Gitu. Ya. Okey, untuk Pak Su nak tahulah kan. Banyak ke orang kedai tayar ni buka kedai tunggu pelanggan mari ya. Betul. Tapi lagu mana lahirnya konsep tayar bergerak ni? Ada kau tiru orang ke? Ada ataupun atas hasil idea daripada Alung sendiri ke ataupun daripada ayah ke lagu mana? Okey, ya gini benar tak. Memang dari segi tayar bergerak ni bukan kita seorang buat. Orang lain sebelum ni memang ada dah buatnya. Cuma idea asalnya daripada ayah kita lah. Ya. Dia hasrat dia tu lama dah nak buat tayar bergerak ni, breakdown ni. Breakdown Lah ya. Lama dah hasrat dia, jadi kebetulan rezeki orang tak tahu lah tak. Dalam PKP tu. Tak situ kita pun pun belilah. Buatlah breakdown kat luar. Jadi start pada tu lah kita pun jarilah duduk kedainya banyak main kat luar lah. Masa tu kan tak boleh buka kedai. Iya, betul Pak Su. Kalau setengah orang dia tak ada nak make kan rasa sebab dah ni. Lerak dah negak ni. Tapi kan lah. Mari fikir tu heavy dah. Ilih tu mari. Mujur. Tapi bijak ada agak kalau kadang-kadang malah kada setengah orang dia tak ada ikat mari kan. Skoda lah. Tak ada dah negak agak tak ada sungguh tapi dia ke dia kan. Kok tembok pun dia pergi lagi adik kakak. Okey, baiklah. Seterusnya bos tu nak tahulah.
dari segi bab pulangnya modal ataupun dari segi bab pengurusan perniagaan, adakah ayah Long sudah menyerahkan sepenuhnya lah dari segi bab niaga dia, ataupun adakah ayah sebagai bos ataupun Alo ni sebagai anak buah ataupun bahagian gosok tabahu kau lagu mana? Ya gini bos tu. Kalau ikut daripada cara urus niaga ni, dia tak ada kata isi belakang kita. Dia ada lagi. Dia ada lagi cuma kak. Dia apa tu? Beg bos tu buat kerja luar ni. Oh dia betul beg. Dia betul. Dia duduk saya bangun kedai tunggu PT mana tak ada. Tak ada. Nak cari token mana nak buat kerja bos tu. Iyalah. Jadi dia betul beg. Kita betul beg. Jadi kedai ni kita ni kerja dengan anak-anak belakang. Adik ada kedai. Gitu. Mak bahagia buat air. Rumah lah. Rumah. Dia ingat kau buat kedai. Gitu. Tapi melibatkan dengan panggil institusi keluarga lah. Iya bos tu. Banyak kena keluarga lah. Kalau ikut kira dah lama mana dah lebih dia tayar ni. Daripada mula daripada ayah kepada Long. Ayah tu memang lama lah dia tu. Dia tu kita tak beranak lagi dia tu main tayar tu. Tu dia panggil lekat darah dia guys. Okeylah Long. Dari segi bab pulangnya modal. Bermulanya pulangnya modal dalam perniagaan ni. Kadang-kadang yalah kita tidak sekadar tukar tayar. Ada setengah lah. Posu tidak saya dengan lu seorang dari segi bab tayar ni adalah. Dengan siapa dia lagi? Saudara Li Chai Huat sebagai tapi dia berbangsa Cina lah. Banyak ke tayar ni orang Cina. Betul. Kaum Cina hok mai tayar ni, bagi ko tayar ni. Kita orang Melayu pun ada tapi segelintir lah setengah-setengah. Tak ramai. Cumanya setengah macam contohlah sahabat Posu dia kadang-kadang kalau tak ada tayar tempat dia akan cari mungkin dia kedai saya dia aku. Lagu mana dari segi bab pulangnya modal, musim modal dari segi bab tayar. Tak okeylah kedai lu tak ada tayar. Macam aku nak tukar tayar orang, kedai kita tak ada tayar, tak kenal siapa dah. Iya. Lagu mana cerita dia? Dia pupuk surat tu ni dok. Kita tak ada barang kita tanya gu. Demo ada barang kita ambil dulu barang demo. Ada setengah kita tukar, siapa kita bui. Ada setengah kita beli dengan dia. Lagu tu bos tu. Lagu tu. Maknanya orang panggil saling bantu membantu. Tu lah. Tidak laku kita seorang. Tidak. Jadi kita katakan dah. Rezeki ni bagilah. Bagi. Dia ada persatuan ke mana buat demo ni? Tak ada persatuan juga bos tu. Cuma perhubungan lah. Perhubungan antara kenalan-kenalan dari segi bab tayar lah. Lagu tu lah. Kita style belakang lah. Gitu. Lagu tu lah dik. Dan seterusnya lah Pak Su nak tahu jugalah. Dari segi bab permulaan perniagaan dah. Dalam meneruskan perniagaan, meneruskan empayar ayuh. Sebagai panggil apa dah ni? Breakdown. Apa dah ni? Breakdown. Betul, breakdown. Bantuan daripada pihak-pihak KJL ke bantuan daripada mana untuk Long bersama ayuh mulakan perniagaan? Ataupun adakah ianya daripada poket sendiri ke? Mak war dulu IBT kau buat modal dulu nego sikit-sikit sehingga kembali kali ni lagu mana? Ya gini bos tu. Kalau kata daripada segi batuan tu tak ada batuan mana-mana bos tu. Aja kita ni dulu dia atas je kerja dengan orang juga. Kerja dengan orang juga. Dari segi bak tayar ni lah. Dari segi bak tayar. Dia memang kerja tayar tu. Dari segi bak tayar. Dia lama tu mungkin rezeki dia boleh buka sendiri. Buka sendiri. Bagi kita lah ni moga ada dah tapu kita terus care lah. Tolong dia nego kembali je. Gitu. Ya. Kalau atas lu sendiri lah. Lu apa tahu dah main dengan tayar. Golek tayar. Kita habis sekolah kata lemo dalam 2014. Bila kita nak sambung ngaji tu kita masuk dah kerja dengan 2014 kata lemo. Budak lagi adik kakak. Budak lagi. Tapi kalau tengok adik kakak cara dia buka tayar tu ke. Terik perut adik kakak. Dia tak ada adik kita lah. Tapi kat gitulah deh. Itulah orang panggil berkat. Berkat orang panggil anak tak tinggal pok ni kadang-kadang. Boleh orang panggil sikit sebanyak deh. Dengan hasil titik peluh cari rezeki. Kadang-kadang ada setengah demo ni
dengan Ki Joget Tayar ke jadi kurang lah. Kurang. Cemas. 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 Tapi kat kita ada ya guys, hak nyatanya dalam setiap gabut kita buat, ya jika ianya mempunyai hasil punca rezeki kita, ianya tidak akan orang panggil mengatakan tidak untuk kita berjaya lah. Dalam apa jua bidang kita. Baik. Seterusnya lah Pak Su nak tanya juga lo. Dari segi bak sasaran perniagaan lo. Adakah lo ni tukar tayar kereta saja ko, tayar seka ko, tayar motor ko, apa dia? Dalam bak tukar tayar lah, dari kerja buat lo ni, apa dia hak paling syok sekali hak lo tukar? Tayar gap. Tayar keh ko, tayar bah ko, tayar lori ko apa? Kita kalau tanya syok tak? Pasal kita ni banyak buat tayar keh. Banyak tayar keh. Tayar keh. Memanglah kita buat berlaku tayar kereta. Daripada kecil-kecil kenderaan tapi pasti kadok lah tu. Pasti kad tu. Nyanyi aku pun pasti kad pun. Ingat kau kokok kau dulu berlaku. Jadi kalau motor tu kalau kita tapu. Tapu? Tapu. Start pada kereta lah dok. Kereta siapa lah. Lori, bah, keh. Kita buat berlaku. Lupa kalau luar ke. Kalau bos tu bocor tepi jalan, bos tu halu kita pergi. Jangan duk ngituk gitulah. Nak royak ya, nak royak kereta kita buat. Bocor ni kenali belakang Dak. Jadi sorry lah kalau bocor tepi tembok. Tapi nak royaknya memang apa dah ni kenderaan lah. Ya tu. Boleh kata semua buat lah. Okey, dalam bidang ni, bos tu nak tahulah antara orang panggil kenangan manis lah. Kan setengah orang ni orang tengok dari segi mata kasar ni ke. Tukar tayar habis masa pelik. Ya tu. Lagu mana? Ada tak kenangan manis ataupun pahit lah yang pernah dilalui oleh lo? Ada setengah dari tukar tayar tak bayar. Tak? Ya. Lagu mana tu? Ya gini sebenarnya kenangan manis ni bila kita rasa kita boleh tolong. Okey. Contoh kita lagi susah Ya. Jadi demo kita mengharap kita pergi. Jadi kita sampai, jadi kita rasa puas lah sebab boleh tolong orang ni. Memang betul demo bayar. Iyalah. Tapi niat kita mula-mula tu nak tolong demo. Tu benar kita rasa tujuan. Tujuan kita. Dalam kaak tu kita kita ada hero lalu. Badai pucung apa. Gitu lah tu boleh kata. Okey. Dalam pahit manis, dalam pahit lah, dalam perniagaan sudah semestinya tak berlawak kalau tak ada orang pahit tu. Gapo dia hak boleh dijadikan panggil aktibar tahlung lah. Hak pahit lah tu. Lah kadang-kadang pun nego lah tu. Ada pasal suri lah. Ada hak bayar. Ada. Tapi kak. Kita nego lah tu lah. Tunduk kereta lah suruh lah dia. Tapi hotel wajib dia bayar. Lah tu lah. Kena dengan pahit ya. Tapi hotel wajib dia bayar lah dia agak Jangan kiri lo. Dok tu. Beres. Lu kecek bau teh cakap terjai mata selalu. Baik deh kakak. Cuma so lagi dok. Cara promosi lu ni lu duduk melau ngalori ikut tembok mana lu? Dia cara promosi tu. Kalau tengok mata kasar betul dah surat tu. Ya. Sebabnya kita bawa lori. Ya. Kita ada kita punya apa? Wording lah, wording kita deh. Jadi secara automatik bila orang follow belakang ada nombor telefon, ada juga orang ambil gambar. Gitu. Faham selebihnya kak media sosial ya dah. Media sosial lah. Facebook, maknanya Adik Long ni tidak membuat apa ni orang panggil manfaat lah. Hak kita ada hari ni dah dengan platform hak telah disediakan lah. Tu dia kan. Okey lah Long, kita sudah pun berada di penghujung pertemuan. Jadi adik bosunya nak ikat sipu. Bosu nak tanyalah kata-kata akhir ataupun harapan lah Long sebagai peniaga pengusaha kecil pada segi bab bidang tayar ni. Apa dia dipersilakan. Lalu harapan kat Su. Kalau boleh kita nak orang-orang kita orang Melayu ni pakat-pakat nego jugalah. Sebab kita tengok orang apa Cina kan ramai buka kedai tayar kan. Jadi kita bangun sekali lah pakat-pakat cari makan belakang. Biar sama-sama maju kata biar kurang ada juga orang kita. Gitulah. Maknanya kita boleh menjadikan mereka sebagai contoh. Ya betul sebagai contoh. Pasal pokok dia ni bisa buat nego.
Memang biasa buat dan kau. Kaum Cina dah. Iya. Tapi kalau tidak mustahil kita orang Melayu pun boleh belajar ataupun mengikut contoh mereka lah. Betul. Untuk sama-sama kita majulah adik-kakak sebagai rakyat Malaysia, pelbagai bangsa, pelbagai kaum, untuk sama-sama kita bangkit. Untuk memastikan ekonomi negara kita ni berjalan lancar molek lah. Betul. Jadi adik-kakak, Pak Su setakat ni lah dulu untuk pertemuan kita di RVB Radio Visual Business. InsyaAllah ada umur ada jodoh, kita jumpa semula pula. Dan jangan lupa muat turun RTM Klik untuk mengikuti siaran kami. Siaran terbitan RTM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.